Korang tahu tak ada kafe estetik dekat Homestay Villa dengan view yang cantik gila di Batang Kali? Siap ada padang mini golf lagi. Inilah Attitude Reneng Homestay Villa. Kat sini ada kafe juga tau. Kalau korang staycation dekat sini, tak perlu risau pasal makan. Tapi kalau korang nak try makan kat sini, tak stay pun tak apa. Jom ikut aku tunjuk apa yang kita orang makan dekat sini. Yang pertama, Brazilian Black Pepper Burger. Menggunakan homemade beef patty yang dilumur special sauce rahsia diorang. Memang satu gabungan yang buat kita teringat-ingat. Next, Aussie Buttermilk Burger. Jarang dengar burger yang guna sauce buttermilk ni kan? Tapi tak sangka kena kan? Kuah pekat dengan patty ayam crispy memang kena cuba. Yang ni pula New York Chicken Chop. Chicken Chop ni lain daripada yang lain sebab diorang menggunakan resipi asli New York. Porsi yang besar cecah dengan sos black pepper dia yang pekat. Tak muat mulut akak dia nak makan. Tak nak wasted nak makanan Melayu? Boleh cuba melakak asam pedas daging tetel. Daging tetel dia cair dalam mulut. Satu suap je boom, kaya dengan rasa. Masam, manis, pedas semua cukup. Akhir sekali signature reneng nasi goreng. Ala-ala nasi goreng kampung. Rasa dia tak terlalu pedas. Memang sesuai untuk semua peringkat umur. Selain tu ada bermacam lagi jenis makanan tau. Western, masakan Melayu, semua boleh try ikut tekak korang. Nak minum-minum pun pelbagai jenis air yang unik pun ada dekat sini. Dah sudah makan nak buat aktiviti? Bersebelahan kafe ni ada padang mini golf gang. Ada 9 hole mini golf yang boleh korang main bersama family korang. Special kan? Tempat lain mana ada? Macam aku cakap, Attitude Reneng ni sebenarnya homestay villa dengan view yang cantik gila. Dengan view bukit yang berkabus, memang pot wajib healing dengan family. Pool dia pun berkonsepkan nature, memang menenangkan. Ada 4 villa yang korang boleh stay dekat sini dengan pelbagai aktiviti menarik. Seronok kan? So, apa tunggu lagi? Jom serbu kafe dan book staycation korang di Attitude Reneng Batang Kali.